Nothing 3A baru je dilancarkan di Malaysia dan yes, apa lagi? Jom unboxing. So ini ialah Nothing Phone 3A yang terbaru daripada segi kotak. Okey, jujurnya aku dah unboxing dulu. Okey, untuk konten TikTok dan ya lepas tu aku akan record YouTube. Sini kita boleh tengok satu kamera panel yang baru satu design yang baru daripada Nothing Phone 3A. Tanpa basa-basi, mari kita terus buka lah. Dan konsep kotak dia tetap yang sama juga. Okay, let's go gang. So kat dalam ni ada satu kotak warna putih. Oh, dia pun pernah dengan keyboard tu. Kat sini dia ada macam satu texture kalau korang nampak sini nampak, okay. Texture dan cara buka dia macam ini. Tada! Welcome to Nothing. And then selebihnya korang baca je sendiri. Ini nak appreciate korang lah ni kan. Nak appreciate kita sebagai pengguna baru Nothing. Use with Nothing on Instagram and X for a chance to be featured. Kalau korang ada Nothing, guna hashtag ni, with Nothing. Nanti ada chance untuk di featured lah. And then inilah dia handphonenya. Maaf lah, dah memang tak terkoyak tadi. Bila aku terkoyak, inilah handphone barunya. Tapi sekejap lagi kita buka. Dekat dalam ni ada kabel Type-C, kekal ada Type-C And then buku panduan. And then kat sini SIM ejector. SIM ejector Nothing ni ini menarik, comel. Dia ada satu konsep minimalis Nothing kan memang phone minimalis. Okay, now sekarang cerita pasal phone. Kita buka ke atas dan ini adalah design terbaru daripada Nothing 3A. So dia ada satu panel kamera yang baru, tapi daripada segi glyph kat belakang dia tak adalah berubah sangat macam satu bentuk bulat kan. Tapi aku tertarik tengok ada satu button kat sebelah ni, macam ada satu button baru. Mungkin kalau kat iPhone camera control, dekat Nothing ni maybe untuk AI. So kita buka dulu. Silap tekan. Kita buka dulu. Tapi button dia agak dekat antara ni, dua ni. Menyebabkan mungkin terkadang kau boleh confuse nak tekan button power kan. Kau confuse yang atas ataupun yang bawah sebab dia agak dekat. Tak macam kamera control dekat iPhone yang dia agak jauh lah. Untuk bahagian kiri ada volume control. Lepas tu SIM ejector, mic, Type-C, speaker. Ni dia Nothing Phone 3A. Okay, untuk perbandingan aku ada beberapa model Nothing kat sini. Ini ialah Nothing Phone 2, okay, dengan dua kamera. Okay, and then aku ada Nothing 2A. Lepas tu Nothing 2A Plus. Lepas tu Nothing 3A. So Nothing 2A dan Nothing 3A macam ni lah dia punya perbezaan. Aku rasa agak terang. Okey, aku dah gelapkan sikit ISO. Baru nampak kan? Ini perbezaan daripada segi design. Maybe glyph tu sama dekat bahagian atas tapi tak sama dekat bahagian bawah. Ini ada satu design macam corak melengkung, sedangkan yang ni tiada. Tapi kita boleh tahu dorang dah improve daripada segi kamera. Sebab bertambah lens kan, mesti dorang improve kan. Yes, aku tak dapat apa-apa briefing lagi, tapi aku dah dapat device dan aku buat unboxing terus. And then itulah yang aku nak tengok. So ini adalah video unboxing. Cuma aku tertarik nak tengok glyph dia. So aku buka satu lagu, no copyright music. Harapnya tak di strike Dan yes, untuk music dia ada satu glyph effect dekat sini. Stylo. Tapi aku suka warna hitam ni sebab aku dah ada warna putih, dah ada warna kelabu, dah ada warna kelabu jugalah kan. Dan sekarang aku pilih warna hitam untuk jadi the next Nothing phone aku. Okay, so daripada segi size dia agak lebih besar berbanding Nothing 2A dengan kamera panel yang berbeza. Dan tak apa, kita terus buka kamera dia lah Aku pun tak pasti kamera dia apa, aku tak dapat briefing lagi. Okay, let's see. So untuk kamera Nothing 3A, dia ada satu ultra wide 0.6 15mm dan sehingga 4 kali zoom. Wah, agak cantik Adakah ni optical zoom? Okay, and then kalau daripada kita tengok dekat bahagian setting, dia ada dua kualiti 50 ataupun 12. So kita tengok 50 megapiksel, dia boleh sehingga 2 kali zoom 50mm. Mungkin ini optical zoom kot. And then ada portrait mode yang boleh sehingga 4 kali zoom. Untuk video maksimum record 4K 30 fps, tak boleh 4K 60. And then 1080p 60 lah.
Macam itu. Bagi aku, Nothing tetap kekalkan keunikan dia sebagai pengeluar smartphone yang memberikan ciri estetik minimalis. Dia berani buatkan satu panel kamera yang berbeza daripada orang lain. Mostly orang fokus dekat bahagian sini, tapi member fokus dekat bahagian tengah. And then ada permainan glyph macam tu kan. Aku tak pasti berapa harga Nothing 3A ni, dan aku pun baru je dapat unit ni, terus buat unboxing. So bagi aku masa untuk review, ambil gambar, testing apa yang patut kan. Thank you so much for watching guys. Wow, hebat sekali. See you in next video.